pendidikan yang ada kebolehan kematangan berfikir ni, dia menjauhkan diri daripada politik. Akibatnya orang-orang yang entah apa-apa ni. I see. Faham. Logik. So akhirnya kita menghasilkan barisan kepimpinan yang tak begitu hebat lah. So nak tak nak orang yang rasa macam dia boleh offer something kena masuk juga kan. Kalau tak nanti bergelumang dengan yang tak sepatutnya macam tu lah. Kita kena ubah lah budaya berpolitik kita lah. Tapi of course lah, bagi saya diri saya sendiri, mungkin orang kata saya pro kepada kerajaan ke apa dan sebagainya. Sebenarnya apa yang saya nak adalah kestabilan politik. Sebab apa? Kita perlukan kestabilan politik tu. Kalau kita tak ada kestabilan politik, macam ni kita nak bangunkan ekonomi kita? At the end of the day, untuk kita bangunkan ekonomi, politik kena stable dulu. Kalau politik tak stable, asyik bertukar orang aja. Bila orang ni merancang sesuatu dan kemudian digulingkan, orang perancangan tu tak sampai habis, dari separuh jalan dah habis. Yang orang baru ni mungkin tak berminat lagi nak buat rancangan tu. Dia tukar rancangan lain. Asyik macam gitu, macam mana kita nak maju?